Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast PPG Marang. So hari ini kita nak membicarakan satu persoalan yang nampak simple, tetapi sebenarnya besarlah impak dia dalam sesebuah organisasi lah. Kenapa ramai pemimpin di dalam sebuah organisasi bekerja kuat, tetapi organisasi itu tetap pencapaian dia sama saja. So bersama saya pada hari ini Cikgu Mak Al-Huda bin Mak Hanafi, Timbalan PPD Sektor Perancangan PPD Marang. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama-sama saya pada hari ini. Untuk persoalan yang pertama yang saya ingin tanya kepada Tuan Timbalan PPD, dalam buku Great Award, Profesor Morten Hansen mendapati bekerja kuat tidak semestinya menghasilkan prestasi kerja yang tinggi. Pekerja prestasi tinggi, mereka kerja kuat tetapi prestasi dia tidak setimpal dengan kita panggil usaha dia tu. Jadi boleh Tuan jelaskan sedikit tentang isu. Terima kasih kepada Encik Hanafi selaku moderator kita untuk petang ini. Tak lupa juga terima kasih kepada jurugambar kita, juru video kita, Encik Nurul Azli. Jadi persoalan yang ditanyakan oleh Encik Hanafi tadi memang berketepatan lah dalam bidang organisasi kita, kepimpinan kita sama ada di peringkat PPD ataupun sekolah. Kita tahu bahawa semua ketua-ketua jabatan sama ada di PPD ataupun di sekolah memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kejayaan sesebuah organisasi. Dan untuk mengulas berkaitan dengan kerja sangat kuat, hard working, dalam istilah putih dipanggil hard working lah, tetapi hasilnya sangat minimal. Ini merupakan sesuatu yang amat malang lah bagi kita, kerana kita dah all out, dah bekerja siang malam, tapi hasilnya tidak memberasakan sebagaimana yang kita inginkan lah. Jadi sebelum saya jawab persoalan itu, saya kupas sedikitlah buku yang ditulis oleh Profesor Morten Hansen ini yang jumlah muka suratnya 272, dan buku ini hasil temuramah 5,000 orang pengurus dan juga pekerja, dan buku ini juga dihasilkan selama 5 tahun. Dalam buku ini dia bermulanya kisah seorang pekerja bernama Natali lah, sebagaimana yang Cik Hanafi beritahu tadi lah. Natali ini merupakan salah seorang yang sangat kuat bekerja, hard working. Dia bekerja bukan seperti pekerja-pekerja lain lah. Dia sanggup mengambil overtime, balik selalu lewat petang. Betapa kuatnya dia bekerja. Dia juga melakukan pelbagai tugasan. Bukan kerja rutin yang wajib saja, tetapi kerja-kerja sampingan yang diberikan oleh rakan-rakan sejawat, yang diarahkan oleh bahagian-bahagian lain tu, dia mengambil ruang dan peluang untuk melaksanakan tugasan tersebut. Jadi kita melihat pada Natali ini, kisah Natali ini yang diceritakan dalam buku ini merupakan seorang yang sangat hardworking. Tetapi hasil kerja atau keputusan akhir prestasi Natali ini bila diukur oleh ketua organisasi amat malang. Maknanya tidak setimpal dengan apa yang dia laksanakan, sehingga balik waktu lewat, pulang lewat malam, petang kadang-kadang kan. Sehingga waktu rehat pun hanya setengah jam sahaja, kerana nak menunjukkan bahawa dia seorang yang pekerja yang sangat komitmen dan kuat bekerja. Tetapi dia tidak berjaya menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Kemudian Natali ini melihat kepada rakan-rakan lain yang hanya bekerja mengikut waktu office hour dan lebih kerehatan, tidak mengalami stres sebagai Natali dibebankan dengan berbagai urusan, tetapi hasilnya menjadi seorang pekerja yang cemerlang.
Ini menyebabkan Natali berfikir, kenapa dia bekerja yang lebih masa, lebih jam, lebih tenaga, fokus yang lebih, tetapi tidak dapat menjadi seorang pekerja yang hebat dan hasil kerjanya tidak cemerlang. Dan bermula di situlah Natali telah membuat satu perubahan, dan buku ini telah dikupas oleh Dr. Morten Hansen, di mana dia kata perubahan ini ada 7 amalan perubahan yang telah dilaksanakan oleh Natali. Jadi rumusannya daripada kisah Natali ini bahawa hardworking, bekerja kuat ni tidak menjamin hasil yang cemerlang, kerana kerja kuat sahaja, tetapi hasil belum tentu diraihkan, yang diraihkan itu cemerlang. Kerana kerja kuat tidak mestinya kita mencapai matlamat yang diinginkan. Jadi konsep kerja kuat ini hendaklah digantikan dengan smart working, kerja yang lebih pintar, yang lebih bijaksana. Di mana Natali apabila dia sedar bahawa hard working ini bukan merupakan satu senjata yang ampuh untuk mencapai kecemerlangan, dia telah mengubah. Dan begitu juga pemimpin-pemimpin di sekolah. Kita tahu ada guru besar, ada penolong kanan pentadbiran barisan CLT bekerja sangat kuat sehingga bermalang, sehingga Jumaat satu pun bekerja juga untuk memastikan keberhasilan di peringkat sekolah. Begitu juga di PPD. Tetapi kita masih lagi tidak cemerlang, kerana kita perlu merubah kerangka kerja kita itu daripada bekerja kuat kepada kerja yang lebih bijaksana. Jadi bagaimana untuk kerja lebih bijaksana itu saya akan terangkan nanti. Okey, maknanya seseorang pemimpin tu dia kena kerja tu smart gitu boleh. Bukan kerja kuat. Kerja kuat. Kan? So dalam buku Great Award ni juga ada menyatakan 7 prinsip amalan kerja yang hebat. Boleh tuan cerita sikit 7 prinsip. Dalam buku yang ditulis oleh Morten Hansen ni, yang bertajuk Great Award, How Top Performance Work Less and Achieve More. Maksudnya bagaimana mereka-mereka yang berada di atas ni dia bekerja sedikit saja tetapi dia membuat pencapaian yang sangat hebat. Di mana dalam buku ini digarakkan 7 rahsia amalan untuk mencapai kejayaan tersebut. Yang pertama, Morten Hansen telah menggariskan bahawa setiap pekerja dia perlu fokus kepada bidang keutamaan sahaja. Maknanya kalau kita berada di peringkat sekolah PPD, kita kena tahu yang mana yang paling penting dan paling utama. Iaitulah yang paling perlu kita fokus. Bukan kita melakukan pelbagai kerja, tetapi kita asingkan yang paling the first priority, yang menjadi keutamaan diletakkan yang paling pertama. Kemudian kita mesti gairah. Yang utama tadi, untuk kita memastikan impak yang lebih tinggi, kita mesti gairah untuk mencapai matlamat yang utama tadi. Kemudian kita perlu menyusun kerja buat kita, restructure balik. Kita tahu ada kerja ada 5 kerja hari ini, tapi kita kena restructure, susun balik. Yang mana yang perlu kita selesaikan hari ini, yang mana boleh kita tangguhkan dulu, yang mana boleh kita tangguhkan sehingga lebih lama. Jadi bila kita restructure balik, bererti kita tidak benar. Mana yang didahulukan, yang perlu didahulukan, kita dahulukan. Yang perlu kita boleh tangguh, kita tangguhkan. Yang boleh kita lupuskan, kita lupuskan. Maksudnya kita restructure balik kerja, supaya kita tidak mengambil semua kerja itu dianggap penting. Jadi kita buat penyusunan, restructure balik. Kemudian kitaran pembelajaran, iaitu di mana kita perlu mencuba pendekatan baru dalam proses pekerjaan kita ini. Kaedah-kaedah yang baru mungkin yang lebih berkesan, contohnya menggunakan AI sebagai panduan untuk kita melaksanakan tugasan. AI dapat membantu kita memberi cadangan. AI bukanlah penyelesaian, tapi cadangan-cadangan daripada AI itu boleh kita guna pakai untuk memudahkan kerja buat kita. Seterusnya kita letakkan matlamat dan kegairahan itu menjadi fokus utama dalam melaksanakan misi atau kerja yang kita telah diberikan kepada kita. Dan seterusnya yang kelima, membina pasukan juara ataupun forceful champion. Kita kena ada pasukan. Kita tak boleh kerja secara silo. Itu yang penat kita tu. Jadi kita kena bina satu pasukan, dan kita mesti membuat agihan kerja kepada pasukan kita itu, dan memastikan pasukan kerja kita ini berjalan serentak semuanya. Bukan seorang saja yang berjalan, tapi dalam pasukan kita itu membuat tugasan masing-masing. Kemudian yang keenam, kita memerlukan rakan seperjuangan. Kita kena kopi dalam pasukan kita tu, kita kena kopi diri kita, supaya dalam pasukan kita tu ada 4-5 orang yang sebagaimana diri kita.
yang kita inginkan, matlamat dan bekerja sebagaimana diri kita. Itu sangat penting lah. Dan yang terakhir sekali, kita kena berdisiplin dan bekerjasama. Disiplin is number one. Tanpa disiplin, apa jua bidang pekerjaan tidak akan berjaya. Dan kerjasama di dalam kalangan pasukan kita itu, organisasi kita itu amat penting lah untuk memastikan connecting the dot itu berlaku. Jadi itu 7 amalan penting yang disarankan oleh Profesor Morten Hansen lah dalam buku beliau. Okey, baik Tuan. Kalau kita lihat di sini, kerja smart ataupun kerja yang kita panggil pintar lah, akan menghasilkan sesuatu yang baik lah untuk organisasi. Tapi dalam sebuah organisasi itu, seorang pemimpin dia perlu juga buat perubahan, berani buat perubahan. Dalam buku Paradigm Shift yang ditulis oleh Joe Becker, kan ada dia menyatakan organisasi ini dia gagal bukan kerana dia lemah, tapi sebab mereka terperangkap dengan paradigma yang lama. Jadi bagaimana kita hendak mengatasi paradigma yang lama itu dalam kepimpinan kita dalam pendidikan? Boleh Tuan jelaskan? Okey, terima kasih. Okey, buku yang ditulis oleh Joe Becker, Paradigm Shift, dan buku yang ditulis oleh Morten Hansen ini, dia ada correlation lah. Dua-dua berkaitan dengan smart working dan juga berkaitan dengan paradigm shift, perubahan ajakan paradigma. Untuk menjadi smart working, kita mesti berubah, mesti membuat perubahan. Jadi Cik Hanafi tanya berkaitan dengan di mana pemimpin yang tidak mahu berubah. Dipanggil dalam istilah dalam buku Joe Becker ni panggil paradigm paralysis. Paradigm paralysis maknanya dia terperangkap dengan kaedah-kaedah kerja yang lama. Dia masih lagi melihat kerja-kerja yang lama ini boleh menghasilkan impak yang baik, yang tinggi. Dan dia masih lagi tidak sedar bahawa tuntutan perubahan-perubahan itu perlu dia ikuti. Dan mereka juga yang tidak mahu berubah ini juga kadang-kadang mereka tidak mendengar sarana-sarana, idea-idea yang baru, idea-idea yang lebih sophisticated, tapi masih berpegang dengan old school style. Jadi ini sangat bahayalah, kerana paradigm paralysis ini menyebabkan kita akan ditinggalkan dalam dunia yang moden ini, dan kita juga akan mengalami orang kata kemerosotan dari segi kejayaan kita. Jadi bagaimana kita nak keluar daripada paradigm paralysis? Saya ambil contoh paradigm paralysis ialah beberapa syarikat yang terperangkap dalam paradigm paralysis, sehingga syarikat tersebut akhirnya tidak dapat bersaing dalam market dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya syarikat jam Swiss. Syarikat jam Swiss merupakan satu syarikat jam yang sangat hebatlah di era zaman 50-an dulu 60-an. Jam Swiss adalah jam yang sangat hebat dan terkenal. Tetapi apabila syarikat Swiss ini dia tidak mahu menggunakan teknologi moden, di mana lahirnya jam yang berbentuk analog, jam yang berbentuk digital, tapi dia masih lagi menggunakan kaedah yang lama yang menggunakan teknik orang kata kaedah gear, bearing semua. Dia tidak mahu berubah kepada penciptaan jam yang baru, iaitu jam digital. Akhirnya syarikat Swiss telah tidak dapat bersaing dengan Casio, syarikat-syarikat yang hebat, jam-jam yang hebat, Tag Heuer semua yang menggunakan digital. Itu salah satu contoh terperangkap dengan paradigm paralysis. Maknanya idea-idea yang lama dianggap masih lagi relevan. Sebenarnya kita tidak boleh terperangkap dengan paradigm paralysis. Dan begitu juga kita di kepimpinan, di sekolah ataupun di jabatan, kita tidak boleh menganggap kaedah-kaedah yang lama, old school ini boleh membawa kejayaan yang besar. Kerana kita sedar tuntutan hari ini, dunia hari ini yang di sekeliling kita, di mana kita perlu mengikut arus perubahan. Teknologi seperti AI, ICT, teknologi yang hebat seperti 5G perlu kita ikuti dan kita guna pakar dalam kepimpinan kita. Kita mesti mengikut arus perubahan ini. Kalau kita tidak membuat perubahan ini, nescaya kita akan berada di takut lama dan kita akan ketinggalan, dan kita tidak akan mencapai wawasan ataupun matlamat yang kita inginkan. Oleh itu sangat pentinglah untuk kita membuat ajakan paradigma. Kita mesti melihat bahawa ajakan paradigma ini bukan sesuatu yang harus, tetapi mandatory, yang wajib kita lakukan
untuk orang kata menyesuaikan diri dan terus relevan dengan tuntutan dunia hari ini. Contohnya di bilik darjah ataupun pengurusan di pihak pengurusan di organisasi, di jabatan, di sekolah dan di jabatan. Kita telah menggunakan kaedah-kaedah pemantauan yang berdasarkan data driver, bukan lagi menggunakan orang kata analisis data, kutip collect data, jalan menggunakan manual, menggunakan pensel, menggunakan kertas mengutip data, tapi kita membuat data analisis menggunakan kaedah-kaedah yang terbaru seperti Google Form, kan, menggunakan website dan pelbagai lah. Jadi perubahan ini amat penting dan amat kita perlu kita lakukan lah untuk memastikan kita terus relevan dalam dunia hari ini. Kalau di sekolah, Tuan Timbalan, siapa yang menjadi ejen perubahan di sekolah? Ya, di sekolah sudah tentulah orang kata individu yang menjadi model utama, yang menjadi ikutan idola ialah ketua jabatan lah. Kalau di sekolah sudah tentulah pengetua atau guru besar, insan yang menjadi role model kepada follower mereka lah. Jadi perubahan di sekolah mesti berlaku oleh ataupun dilakukan oleh pihak ketua dulu. Apabila pucuk pimpinan yang berubah, maka sudah pasti follower juga turut berubah. Oleh itu saya amat menuntutlah bahawa perubahan ini perlu dilaksanakan bagi memastikan kita terus relevan dalam dunia hari ini, dan perubahan ini merupakan satu perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik. Kita telah dapat buktikan setiap perubahan yang berlaku itu, setiap kajian yang dibuat itu akan menghasilkan impak yang lebih baik. Jadi pengetua, guru besar dan pemimpin-pemimpin di organisasi perlu membuat satu perubahan lah. Sama ada mereka perlu mengupgrade diri mereka dengan ilmu-ilmu teknologi semasa, ataupun mengupgrade diri mereka dengan ilmu-ilmu kepimpinan semasa. Dan jangan lupa berkaitan dengan AI, merupakan satu keperluan pada hari ini ya, yang menjadi satu sandaran pada kita untuk mengurus dan mentadbir organisasi yang kita urus, yang diberikan kepada kita. Maksudnya guru besar itu adalah role model kepada kaki tangannya di bawahnya itu. Ya, sebagai ketua kepimpinan instruksional, kepimpinan perubahan, kepimpinan pengajaran dan proses perubahan itu mesti didahulukan dengan ketua sebuah organisasi itu yang membawa perubahan. Sir Edward Mee menyatakan setiap perubahan, ketua organisasi, pengaruh perubahannya ialah 80%. 20% saja follower. Jika ketua membuat perubahan, sudah pasti 80% perubahan pada organisasi itu akan berlaku. Tetapi jika follower membuat perubahan, ketua tidak membuat perubahan, hanya 20% saja perubahan itu akan berlaku. Jadi besarnya kesan perubahan itu dibawa oleh seseorang pemimpin. Jadi kita boleh katakan gabungan Grade of Award dan paradigm shift ni bagi kita satu mesej yang jelas lah. Sekolah tidak akan berubah dengan lebih banyak kerja, lebih apa kita panggil, kerja kuat, tetapi dia akan berjaya dengan kerja yang smart lah, smart, dan juga berfokus, dan juga paradigma yang lama mesti perlu diubah, mesti perlu berani membuat perubahan. Jadi terima kasih kepada Tuan Timbalan, Sektor Perancangan, Cikgu Mak Lahuda atas perkongsian yang amat sangat bermakna lah kepada kita pada hari ini. Jadi saya sebagai host mengucapkan ribuan terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam siri-siri yang lain di mana kita membina kepimpinan sekolah yang bukan sekadar sibuk tetapi benar-benar berimpak. Sekadar saya rasa itu sekadar broadcast kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.